Hello geng, Assalamualaikum. Video kali ni aku nak share tips macam mana cara penjagaan air dalam akuarium aku ni. Cara mudah aku tukar air lah. Tapi tak tahulah bagi korang mudah ke tak kan. So pertama sekali kita perlukan 2 baldi, satu baldi kosong dan satu baldi dah isi air lah. Air yang aku isi sikit je, tak perlu banyak-banyak kan. Dengan vacuum ni murah lah, beli kat Shopee pun ada, aku dapat. Dan satu lagi aku pakai anti klorin ni, jenis ni, tapi yang ni mahal sikit. Air dia warna biru. Ada kadang-kadang aku pakai yang jenis murah tu je, harga RM1 lebih rasanya. Ok, so ni je barang yang aku perlu buat untuk cuci lah, tukar air dalam akuarium ni. Kan ada kotor-kotor sikit-sikit ni. So ada setengah orang dia cakap sampai 30% kan nak tukar air, paras air 30%. Tapi aku tak tukar sampai 30% pun, aku tukar sikit je. Mudah, tapi aku boleh buat hari-hari lah, buat senang je. Ok, tapi bergantung jugalah keadaan air dalam akuarium ni. Kalau teruk sangat sisa makanan atau tahi-tahi ikan ni, aku tukar air banyak sikit. Macam tu je. Selalu kalau rajin aku tukar hari-hari. Kadang aku tukar 2 hari tu aku tukar sekali. Kadang-kadang sampai 3 hari lah. 3 hari baru sekali aku tukar. Bergantung keadaan air. Cumanya aku tukar tak sampai pun 30%. Ok, jom aku tunjuk cara macam mana aku buat tengok banyak mana air yang korang tarik tu dengan air yang korang nak tambah dalam akuarium ni. Kalau boleh biar sama. Kalau kurang sikit tu okey lah, lebih sikit tu okey. Lebih kurang lah, air tu mesti lebih kurang kan. Macam tu lah. Akuarium aku tak berapa nak kotor sebenarnya. Sebabnya ikan aku ni aku tengah puasakan dia. By the way, ni dah hari kelima. Aku tengah training nak bagi dia, nak cuba dia bagi makan pellet. Tengah training. So geng, itulah sedikit perkongsian macam mana cara penjagaan air aku, ikan aku ni. Kalau yang dekat lantai dengan dinding dia sampai ke dia tu, kalau dia nak buat tu korang nak lah pakai kain dekat bekas sepan tu. Itulah. Okay.
bela ikan, nak pelihara ikan kan, macam mana cara nak tukar air